Assalamualaikum saya sobat. Alhamdulillah semalam Abang Meh dah keluar wad lah semalam. Alhamdulillah. So kesihatan Abang Meh pun dah okey dah. So Abang Meh nak teruskan projek Evo 3 Drag Abang Meh. Ni tayar ni Abang Meh nak hantar ke kedai cat untuk fitting. Bagi kat fender dia, bagi ngam. Dan juga Abang Meh nak fitting ni payung terjun ni, parasut untuk braking. Bukan saja untuk braking, nak bagi handsome juga ni. Kita nak ke kedai cat. Kita tengok apa progress kereta Evo 3 Abang Meh. Let's go. Abang Meh dah sampai ke kedai cat kereta ni. Tengok macam baru je set up ni. Ni kereta kita. Ni tokel dia. Aduh. Allah. Ni orang kapur Abang Meh ni. Nama dia Rohmi. Satu kapur Sungai Apah, Kuala Kelantan ni. Orang kapur Abang Meh ni. So ni lah dia nak kedai cat dia ni. Ni. So ni projek Evo 3 Abang Meh ni. Ni. Ya. Kawan bawa dah tayar ke apa ni? Okey, tayar Abang Meh bawa tu tayar untuk belum bodoh Abang Meh. Belum bodoh ni. Saya tengok tayar saya. Ni tayar dia. Saya buat tayar nak fit ni. Nak fitting, nak tengok okey ke tak okey. Nanti demo ajar deh. Oi, tayar ni memang memang kalau ni speed tak spin ni. Ni insya-Allah. Baru siapa Abang Meh? Baru siapa? Ni Baru dah ada siapa? US wah. Dah US. US. Barang US. So kita nak tengok ni fitting ni. So kita duk sini ni benar ni baru dak ayat baru pindah dak. Baru pindah. Tu tengok ni over baru ke apa ni. Ni kira boleh buat gori ni. Boleh buat gori lah. Mana Abang Meh ni kita akan masuk cat. Bak kita ni kalau ikut timing ni tight dah ni. Kira dah. Kita buat seminggu ya Abang Meh. Hari ni 20 hari bulan, 27 hari bulan Abang Meh boleh ambil ya. Seminggu Seminggu. Seminggu cat luar dalam ni Cat luar dalam kita buat camel clear gelas furik kita bakar. Okey, ngam. So kita nak tengok dia fitting ngam tak ngam ni.